Untuk korang yang target jenahak, nak cari set mesin elektrik, hari ni aku ada buat satu set combo elektrik pancing jenahak Daiwa Seaboard 500JS. Setup ni kenapa aku cakap sesuai untuk pancing jenahak? Sebab dia ada speed guys. Tahu tak kenapa ramai beli Seaboard 500JS? Sebab bila jenahak strike, korang tengok dia punya laju. Dia laju. S, speed. So dekat sini guys, kalau korang pakai set ni ataupun pakai mesin ni, kerana jenahak, dia tak luar keluar guys. Dia terus pergi je. So dekat sini korang akan dapat Seaboard 500JS, Yamato Samurai V2, Yamato 12 sulam 60LB 400 meter dan bateri 7000 mAh. Kalau korang tengok kat sini, kalau total harga sebenarnya RM3,940. Harga offer untuk korang RM3,340 saja. Itu harga offer guys. Jadi dekat sini aku akan tunjuk korang satu-satu. So dekat sini, ini adalah Daiwa Seaboard 500JS. Ramai yang pakai mesin ni. Kalau korang yang target jenahak tu, memang sesuai lah. Spool dia pun dalam. Kalau korang masuk tali 60LB, boleh masuk dalam 400 meter. Lepas tu kalau korang nak jig pun boleh, tak ada masalah. Tapi mostly semua akan buat main bottom lah mesin ni. Dan dia punya power guys, korang tengok kat sini. Dia punya power. Drag dia guys 23 kg. Berat mesin 825 gram. Ratio 371. Dia boleh support 12 volt hingga 16.8 volt. Dan yang paling penting, kalau Seaboard dia menggunakan Max punya engine. Engine Seaboard ni padu guys. Harga mesin saja RM2,550. Dan untuk rod pula guys, rod ni paling sesuai kalau korang nak main jenahak guys. Rod ni dia punya sensitivity dia padu. Sinker dia kat sini 0.5 hingga 1.5, panjang 7 kaki, material solid carbon, section rod ni 2 piece butt joint sambung sini. Cincin chrome gold stainless steel dari bawah sampai atas. Dan kalau korang perasan bahagian depan dia guys, korang tengok tu, dia ada luminous white tip, waktu malam dia bercahaya. So guys, dia punya action guys, korang tengok ni. Korang tengok tu. Ini kalau ikan makan memang tak luwe guys. Nampak tak action dia? Sensitivity dia. Walaupun rod ni kuat, keras, tapi dia bahagian depan dia lembut. Memang sedap lah. Harga rod ni saja RM700 guys. Dan kalau korang beli, dia ada warranty dan juga korang boleh masuk dalam kontes Yamato TikTok kontes. Harga rod RM700. Next kita ada tali. Tali ni pula guys, kalau korang nak main jenahak, nak tali yang kuat, tali yang memang betul-betul strong punya guys, tali Yamato. Tali ni 12 sulam 60LB, 400 meter boleh masuk dalam ni. Ketahanan dia 5 hingga 10 tahun. Kalau korang kerap mancing, dia 5 tahun boleh pakai lah. Kalau korang jarang-jarang mancing, 10 tahun tali ni boleh tahan. Harga tali saja RM240. Tali ni guys, kalau korang pancing, korang punya perambut yang sangkut, kalau korang paksa-paksa, bukan tali yang putus guys, perambut yang putus. Sebab tali ni memang betul-betul kuatnya. Lepas tu dia lembut. Kalau korang main bottom, korang punya batu tu cepat jatuh kat dasar. Korang tengok. Tengok tu, dia lembut. Memang sedap guys tali ni. So tali harga RM240. Dan last sekali kita ada bateri. Bateri ni saiz 7000 mAh, harga dia RM450. Ketahanan kalau korang main bottom boleh tahan 2 hari 2-3 hari. Tapi maksimum 2 hari selalunya. Ini harga dia RM450. Dan korang tengok total harga tadi macam aku cakap RM3,940. Harga offer untuk korang untuk Daiwa Seaboard 500JS satu set RM3,340 sahaja. Jadi kalau korang berminat nak mancing jenahak, korang boleh ambil setup ni. Setup ni paling sesuai untuk korang target jenahak. So macam biasa guys, nombor ada dekat atas, alamat ada dekat atas. Macam biasa, apa-apa korang roger je. Dan kami juga menerima trade-in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.